Jangan pakai yang macam ni. Utamakan dulu yang original. IT 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi tip kenapa lepas baiki kereta, kereta masih sama juga. Ataupun lepas kita baiki kereta, kereta tu lebih teruk. Maksudnya kita pergi kedai nak settle kan. Tapi bila keluar tu lebih kurang je walaupun dah tukar part. Dia sebenarnya puncanya kat sini. Contoh okey, kereta ni masalah handling. Okey, so apa jadi bila bawa kereta dia tu rasa kiri kanan tak tegap. Okey, sebenarnya ini masalah dia. Kalau boleh lah untuk bahagian bush yang melibatkan saddle rack ni, jangan pakai yang macam ni. Utamakan dulu yang original. Okey, kalau pakai yang macam ni memang bila pakai tak lama kemudian rasa macam tak baiki. Kalau boleh cari bush yang original, terutama bush saddle rack. Ingat kalau ada kes-kes macam ni, cek balik part ni. Tak kisahlah kalau part lain lah. At least cek balik. Sebab tu saya selalu pesan, bila nak baiki tu tolong pilih part tu yang betul. Jangan main cincai-cincai pilih part. Sebab kalau kita silap pilih part, membazir. Duit kita tu macam tu je kita derma kat orang. Nampak tak? Sebab tu dengan kami akan list down yang memang mengikut pengalaman kita terbaik lah. Cuma kita tengok customer. Kalau customer tu tak ada modal, baru kita ada cara dia macam mana nak ubah ke, nak tukar part yang lebih murah ataupun nak buat buy. Senang cerita macam tu lah. Jadi kalau siapa yang ada masalah kereta, masalah handling, masalah bunyi, nak kita cek dulu, nak tengok depan mata. Dengan kami boleh tengok depan mata, oh ini rupanya masalah. Dengan kami tunjuk sampai macam tu. Boleh bawa datang ke Fizi Motorsport, dia Sound Ipoh. Sebab hari ni safe.